Nasi goreng sedap tau, tapi nak buat bukan mudah. Tapi ini resepi saya bagi korang yang betul-betul mudah dan sedap dibuat. Janji korang ikut je cara konsep masak dia. Konsep masak je korang. Bahan-bahan dia lebih kurang je. Sama je. Kan? Korang kena ada lah watak utama cili kering. Tak payah tumbuk. Korang boleh blend sekali. Blend semua tu sekali. Kan mudah saja. Lepas tu blend kasar saja. Nak tumbuk boleh, tapi korang kena rendam dulu cili kering tu lah. Aku malah nak tumbuk, aku blend je sekali. Blend macam ni, tak payah hancur sangat Kalau hancur dia tak rasa sangat lah. Sebab kita nak nampak dia punya warna-warni kat situ. Barulah menarik, barulah garing rasa dia Lepas tu kita tumis lah. Tumis macam biasa, tapi kalau nak buat nasi goreng, korang pastikan memang garing. Kalau tak garing, memang tak kick korang punya nasi goreng. Itu petua dia kalau korang rasa nak goreng sekejap tu boleh, tapi rasa dia tak berapa terangkat lah. Goreng lama-lama, tapi jangan sampai hangit. Masukkan garam. Kalau boleh garam masa ni lah. Korang dah bajet-bajet siap-siap. Tengok macam garing macam ni. Baru pecah telur. Jangan tak garing terus masuk telur. Memang tak jadilah. Telur ni pula konsep dia jangan korang hancurkan. Jangan kasar sangat. Dia balik-balik macam tu je korang. Manja-manja je. Dia biar berketul-ketul Kalau berketul lagi banyak lagi bagus. Ini pun tak berketul sangat kalau berketul lagi besar tu lagi bagus. Kalau hancur dia kurang rasa dia. Try lah buat. Kan mudah saja korang. Konsep dia kena sabar sikit lah buat nasi goreng ni. Melainkan kita kat kedai yang api besar tu. Sekejap je dia dah ni kan. Tengok masukkan nasi. Nasi ni kalau nak sedap, korang kalau masak nasi malam tu simpan dalam peti ais. Esok dia korang goreng lagi sedap. Konsep kedai macam tu lah korang. Dia dah masak nasi siap-siap. Semalam dia dah masak nasi, masuk dalam peti ais, esoknya goreng memang terangkat. Konsep masak nasi ni pula, goreng nasi, korang just balik-balik, hancur tu, korang hancurkan lah. Kalau ada ketul-ketul, hancurkan. Tapi, kalau nak tahu dia masak ke tidak, tunggu dia berasap. Kalau nasi goreng tu berasap, maksudnya dah siap masak. Mudah je korang. Macam ni je konsep dia. Masa ni korang boleh lah rasa cukup ke tidak garam. Kalau tak cukup, kau tambah lah lagi. Tapi tabur-tabur tau. Jangan setempat je nanti masin nasi korang. Seloknya korang pandai-pandai lah bajet masa permulaan tadi. Mudah je kan? Mudah je korang. Korang subscribe, kita nak share banyak lagi menu masakan yang ringkas-ringkas tapi sedap saja. Tengok. Dah siap. Memang menyelerakan makan dengan telur mata ke apa ke. Memang sedap. Korang share kita punya resepi, nanti tak adalah hilang. Okay? Lekas.